pemadam saya ni. Tadi baru sahaja saya guna. Arissa, kenapa? Nampak runsing sangat. Hilang sesuatu ke? Alamak, ini pemadam Arissa. Bila masa saya terambil ni? Jom kita cari di bawah meja. Mana tahu ia terjatuh dekat sini. Mungkin kita perlu cari di kawasan yang lebih luas. La la la. Assalamualaikum semua. Kenapa tak duduk di tempat lagi ni? Cikgu, pemadam Arissa hilang. Puas kami cari, tapi tak jumpa. Habislah. Kalau cikgu tahu, mesti kena marah teruk. Kau okey tak? Muka kau nampak pucat je. Okey. Saya okey sangat. Sihat walafiat. Benda hilang boleh dicari. Tapi kalau terambil, kena jujur pulangkan. Cikgu tak marah dengan orang yang jujur. Kesian Arissa. Saya kena berani. Rahim, awak ada terjumpa pemadam Arissa ke? Arissa. Sebenarnya ni pemadam awak. Saya terambil tadi. Saya tak sengaja, cikgu. Tadi nak pinjam sekejap, terus terlupa nak pulangkan. Maaf ya. Lah, ada Kak Rahim ke? Tak apalah, terima kasih sebab pulangkan. Alhamdulillah, jumpa pun pemadam Arissa. Bagus Rahim. Mengaku salah itu sifat orang yang hebat. Cikgu bangga dengan awak. Leganya saya. Ingatkan dah nak kena rotan tadi. Janji, lepas ni kalau pinjam, saya terus pulangkan. Hari ini kamu sudah buktikan, kejujuran adalah sikap yang baik dan terpuji. Ia tidak merugikan, malah menambah kepercayaan orang kepada kita. Jangan jadi macam saya tadi tau. Takut